Hi everyone. So today's session I'm discussing with you how to represent improper fractions, pecahan tak wajar, okay, daripada rajah, okay, from diagrams daripada rajah. But how do you identify improper fractions? Macam mana nak tulis pecahan tak wajar daripada rajah yang diberikan? So untuk soalan nombor 1 ni kita boleh tengok, kira dulu ada berapa bahagian yang berlorek semuanya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahagian yang berlorek. So tulis di atas 9. Kemudian dalam setiap rajah secara berasingan, setiap rajah ni ada berapa semuanya? So 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahagian dalam setiap rajah. So jawapan dia 9/6. Tapi 9/6 ni boleh dimudahkan, jadi bahagikan dengan 3. Okay, and then kita akan dapat 3/2 sebagai jawapan akhir. Okay, so we are not changing, but we are identifying improper fractions from the diagram given. So first calculate all the shaded regions. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 shaded parts. So that's 11 at the top. And then you want to calculate how many parts per diagram. So in each diagram there's 1, 2, 3 parts here. So this is 11/3. Okay. So soalan seterusnya nombor 3 pula, kita kira dulu berapa bahagian berlorek. Dalam satu bulatan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahagian berlorek. So 6, 6, 6, 6, 6 bermakna 6 tu telah berulang berapa kali semuanya? 5 kali. So 6 darab 5 berapa? 30. So 6 times 5 is 30, right? 6 darab 5, 30. So tambah satu lagi kat sini, dah jadi 31. Okey, kemudian dalam satu bulatan ada 6 bahagian, so itu penyebut dia 6. Okay, for question number 4, calculate how many shaded regions. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 shaded parts. So that's 7 as the numerator. The denominator is the number of parts in each diagram. So one diagram got 2 parts. So that's 7/2. Soalan nombor 5 pula, kira berapa bahagian berlorek. So di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahagian berlorek. So tulis di atas 8. Kemudian penyebutnya pula berapa bahagian dalam satu rajah. Satu rajah ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti mana yang kita kira tadi. So itu 8/6. Tapi 8/6 ni dua-dua pun boleh dijumpai dalam sifir 2. Bermakna kita boleh kecilkan dengan membahaginya dengan 2. So bila kita bahagi dengan 2, kita dapat 4/3 sebagai jawapan kita. Okay, begitu aja, senang. Alright, so hopefully this was helpful. I'll see you guys in the next one.